Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kakak abang-abangnya. Okey, Ahmad Yau. Koko tu lebar berapa? Koko ni ke? Koko King kan? Abang Ahmad Yau 1181 bang. 1181. Agama ni berapa? Okey. Sama dia. 4775. 475 Hanis gram 1181. RM5,609 bang. Abang Yau. Abang Ahmad Yau tu 5609 bang. Rata tangan boba bajet 1K ada tak? Boba 1K 1K lebih sikit kak. Yang paling ringan 2 gram 3.2 3.08 paling ringan. Yang ni kak Kak Nurul. Yang ni kak 3.08 475 1463 kak. Yang ni ada krum tak nak krum boleh kuningkan kak. Sorry ya guys, tak apa-apa nak sihat hari ni. Kita buat slow-slow kita kayu pelan-pelan. Komen kak, komen nak tengok barang apa kak. Selamat pagi kak. Morning. Kerja ke cuti semua ni? Cuti ke? Dekat mesin padu kak. Mesin biji sawi padu 2 gram lebih 2.84. Kak Nurul kalau nak yang ni lah, dia 1000 sikit lah. 1349 kak. 1349 kak ni. Loket le besar ada. Loket le besar ni. Loket le besar ni ke? Le gemuk ke? Loket le besar. Nak berat berapa bang? Abang Ahmad Yau nak berat dalam berapa? Nak berat berapa tu? Anggaran harga berapa? Kita carikan. Kalau ada nanti kita review. Tak siap letak barang lagi ni. Baru start ni. Komen-komen kak? Tengok apa kak? CD 1 gram berapa hari bang? Kak D 475. Masih sama lagi harga kita RM475 termasuk upah. Kita review barang-barang bajet kak. Bajet bawah RM1,000, bawah RM2,000. Tak main lah RM10,000 lagi lah nanti dulu. Belum ada betul-betul fighter lagi dalam ni. Bawah 10K. Koko King ni Koko King ni pun dah tak banyak dah. Yang ni 20 cm, lebar 1 cm. Panjang 20 cm, lebar 1 cm. Mesin boba tu berapa? Mesin boba ni tulang belut boba bang kak. Tulang belut boba 3.02 je. Tengok 3.08. Yang ni paling ringan 3.08 475. Yang ni 1463 kak. 1463. Tapi sebelum potong lah, kalau ada potong ke pendekkan ikut saya akak ke, nanti ni lah kurang lagi lah. Yang ni bukan Koko King kak. Kak Ila, ni bukan Koko King, ni Koko biasa ni. Kalau Koko King nampak besar sikit. Yang ni jenis Koko biasa je, Koko pasir biasa. Design ni dia tebal sikit lah daripada Koko King. 475 Abang Zul. Yang love tu berapa? Love. Yang mana Love. Saya tak nampak love lagi ni. Oh yang ni ke? Okey. Okey jap. Cam ada ke? Cam tak ada. Kak Suria tak ada. Okey kak, yang ni 4.65 475. Yang ni 2208 kak. RM2,208 kak.
Yang ni boleh lasak lah daripada Coco King lah macam ni. Sebab Coco King dia nampak besar lagi. Terima kasih yang mana share tu. Terima kasih. Yang ni 2208 akak-akak abang-abang semua. 1 gram apa? 475. 475 siap upah dah. Trailer tak pasti kat berapa harga. Trailer sebab lama dah tak masuk. Tak pasti berapa segrain. Zancool. Kak design kat LCC kak. Tak nak ke tinggal satu je. Ni design stamping. Besar tapi ringan 2.33. Yang mana saiz 11.5, saiz 10. Saiz boleh buat boleh kecilkan lagi. Yang ni 1106. Tak siap lah kak. Oh kak Ekadi. Tak siap. Pandoro PDR 2 gram ada ke? PDR ada. Semua berbalik pada kubur semalam. Rasa macam badan tak sedap. Tahu lah. Risau. 2.91. Panjang 15.5. Kak Azura. Kak Azura ni Kak Azura. Muat ke saiz 15.5 panjang dia. Koko yang hujung tu berapa gram? Yang ni kak. Koko. Atau bajet 1K dia. Ni kak. Ni 1K lebih ni kak. Kalau nak bawah 1K je kita tengok ni. Oh ni pun berat padu. Tadi saya tengok mesin kosong ni. Macam ni kak. Bawah 1000 mesin ni. Mesin padu ni. Tengah bawah 1K ni 2.02. Mesin padu tau kak. 959. PDR Kak Azura muat ke Kak Azura? 15.5. 2.91 475. 1382. Kak Azura. Oh tak muat 12.5. Kena tambah ring lah macam tu. Tengah design 1K ada tak? Macam ni kak. Kak Nurul. Kak Nurul Huda. Macam ni boleh ke mesin? 959. Harga dia. Kalau akak nak akan lot 959 kak. Kak Nurul Huda. 2.02 475. 959 kak. Boleh kak? Ni nak bajet-bajet lah. Saya review yang bajet-bajet. Yang ni Koko. Yang tanya tadi Koko 1181. Panjang 20 cm, lebar 1 cm. 5609. 5609 kak. Boleh potong lagi di sini. Kita timbang berat baru lepas potong baru masuk segram berapa? 475 akak-akak abang semua. 475. Bawah tu cicip aku ya. Ya betul. Ya iyalah yang ni Mama minat paku Mama. Saiz 17 Mama. Yang ni saiz ni tak boleh buat tau Mama. Kalau Mama saiz 17 boleh ambil ni. Kosong lagi tak? Aku ni kosong tak? Tak boleh kosong. Kosong tebal kat ni. Dia kosong tebal tak boleh buat ni. Tak boleh buat saiz 2.44. Yang ni Mama 1159 Mama. 1159 Mama. 1159 Mama. Mama muat ke saiz 17? Kalau muat berminat boleh lock terus 1159. Okey. KLCC 3 layer kak. KLCC 3 layer 2.15 saiz 18. Saiz boleh buat, boleh kecilkan lagi, boleh besarkan lagi kak. Harga dia 1021. 1020 kak. Dia bajet ada tak? Ada tadi. Ada kak? Ada. Tapi 2 gram lebih boleh ke? 2.91 kak. Kalau akak SAR nak, Kak SA nak, boleh ambil kak. Salah review cincin Nabila. Nabila habis kak. Belum restock yang baru. Kalau ada nanti kita review 2.91 475. Yang ini 1382. Kak NS. Kak NS pula. Kak SA. Kak SA bunga 1382 kak.
Boleh kakak? Saiz 15.5. 1.09. Oh tu cincin lintah. Jangan. Yang ni kak? Kak Na. Oh Kak Na. Kak Na yang ni 1.09. Dia ada krum tengah dia Kak Na. Kalau Kak Na tak ada krum boleh kuning kan? Tak ada masalah. Saiz 16. Boleh kecilkan. 517 Kak Na. 517 kak. Tak nak krum boleh kuning kan tau. Ni design stamping bukan tebal. Dia boleh lah buat pakai harian. Cuma tengok atas pemakaian akak jugalah. Tengok atas pemakaian akak. Akak jenis lasak ke, cermat ke. Okey Kak Na, nak ke Kak Na? 517 Kak Na. 517 Kak Na. Saya boleh kecilkan lagi. Nanti lepas buat saya kita timbang berat baru. Boleh kak? Raya-raya tak nak pakai cincin kak? Ada tangan ke? Raya haji ni. Raya haji pun nak pakai gelang baru kak. Abang Anwar mana ni? Kota ke? Betul mama. Ramai betul mama dah ni. Betul mama. KCC ke tu? Betul. 2, 4, 6 9 layer kak yang ni. Saiz 11.5. Kalau anda kata akak saiz 11.5 boleh ambil kak. Kalau saya akak pakai besar daripada ni, sorry lah tak boleh buat saiz. Kak NS. Ada beat tak kat kedai? Beat ada. Beat tak ada juga habis kak. Kejap je, itu baru restock dah habis dah. Naik pula. Kak komen-komen kak, komen-komen. Banyak lagi item kita tak tunjuk lagi ni. Kak bunga ni tadi yang minat ke bunga ni? Bunga tu saya laju kak. Norhedatul Aris. Okey kak dia. 1.23 saiz 16. 584. 584 kak. Saiz 16 kak. Boleh kecilkan kot. Boleh kecilkan. Tukang kita boleh kecilkan. 584 kakak. Boleh kakak? Kakakku Kak Norhedatul Aris Rais 584 kakak. Kalau akak nak akak boleh lock kat 584. Kalau akak nak akak boleh lock dalam live 584. Pengiriman mana bang? Kita daripada Kota Tinggi. Akak duduk mana? Akak Rizky duduk mana? Kita Kota Tinggi. Pos kalau Semenanjung RM10, Sabah Sarawak tambah RM20 kak. Hari ni mas berapa? RM 475 kak. Masih sama, masih maintain orang kata harga kita. Masih stabil lagi harga kita, masih boleh beli kak. Boleh lah buat pakai raya nanti kak. Raya haji lah kak nanti. Macam Nabila berapa tu tepi sekali? Nabila tak salah tengok ni kak. Nabila tak ada lagi kak. Belum masuk lagi kak. Dah habis hari tu. Seakan-akan Nabila. Macam mana ni ke? Ni KLCC 3 layer kak. Layer yang ni bukan Nabila, ni lemang lah. Lemang bersusun ni. Macam Nabila tadi. Apa Kasha? Seakan-akan Nabila dibayangi oleh Nabila ke macam mana tu kak? Sebab blur. Okay sorry kak. Sekejap, saya lap sekejap skrin ni. Liter tu berapa? Okay, dia saiz 16 kak. Kena make sure dulu saiz Kak Ayu. Make sure dulu saiz akak berapa. Akak pakai saiz berapa? Ni saiz 16. Boleh kecilkan. Untuk besarkan tak boleh kak. 1.09 517 Kak Ayu. Kak Ayu kalau berminat naikkan LOCK berserta harga RM517 Kak Ayu. Kak Ayu. Kena lap sikit ni kamera kita blur blur. Blur sebab tangan saya tadi Bajet ada tak? Bajet berapa pak? Bajet bawah segram ke 1 gram lebih ke? Cincin Kak Nur Fatin. Ni bukan prelim, baru barang baru pak ini. New item only. Prelim next time, coming soon. Kalau ada kita review lah. Payah sekarang nak dapat prelim tak? Payah sekarang. Kau komen tak? Kau komen nak tengok apa kak?
Tadi orang tanya tadi ni. Buyback berapa yang ni? 370. Mama. Ada cicim belah rotan tak? Saya berapa? Cicim belah rotan mana? Lepas komen. Oh. Selepas lah kak. Sorry kak. Ada cicim belah rotan tak? Saya berapa kak Ki? Kak QY. Saya berapa? Saya berapa kak? Kena tahu saya. Sebab belah rotan dia memang tak boleh buat saiz kak. Melainkan fashion. Fashion macam ni boleh buat saiz. Fashion ni boleh buat saiz. Saya 15. Belah rotan. Sekejap kak QY. Okey kak, kita review ni. Sementara tunggu belah rotan 3.74. Ni design padu lah kak. Nampak halus kecil ni memang padu. Boleh buat basahan. Kecil macam ni dah 3 gram lebih. Kalau dia kosong, biasa dia dalam 1 gram lebih dan 2 gram macam tu lah. Ni 3 gram lebih. Dia agak padu juga kak. Dia keras lah. Dia bukan kosong punya orang. Bukan kosong punya orang. 3.74, 475, 1776. Apa pula kau ni? 1776. Padu kat ni. Nampak sweet, manis dia pakai. PDR ada agak. Ada lagi. Ada satu kak. Last 15. Okay, thank you. Kak QY. Kak QY. Ini agak boleh ke macam ni? Dia ada dua design yang berbeza. Ini design macam batik ni. Ni design macam jalur apa ni? Macam mana cakap ni? Berapa tu? Ni yang mana kak? Dua-dua. Ambil dua-dua kak Ada dua ni. Tepi sikit. Tepi dia sakit tak? Tengok keselesaan kak. Kalau kak pakai 15 tu ngam-ngam tak sedap kak. Kena pakai longgar sikit design ni. Kalau fashion akak ambil saya 14, 15 kak boleh pakai sedap. Sebab dia punya diameter dia penuh kak. Tapi biasa orang beli tak ada apa-apa komen lah. Feedback biasa bagus lah kak. Ni walaupun kosong kena cermat sikit lah. Kena pakai longgar sikit kak. Kalau akak 15 ketat agak-agak, ambil 16. Akak QY ni. Segram berapa? 475 kat Mawar. Cici colek. Ada tak saya 17? Cici colek. Cici colek tak ada kak. Colek lama habis. Kat Kasmah. Segram 475 tau. 061. Yang ni 289 lah kak. Kalau akak nak boleh lock dalam live 289. Kalau design ni lah. Kalau design ni pula corak batik ni 0.73 saya 15 juga. Litan 16 ada. Kak Miss Rose ada ni. Sekejap saya kira ni dulu sekejap. Yang ni 346 kak. 346 Kak QY. Okey, PDR ada satu. Satu kan? Okey. PDR ada satu kan? Yang ni, dua kali lebih. Ada dua lagi. Ada dua lah. Ada dua lah. Tak nak ke PDR? Minta 16. Okey, baik. Baik. Okey Kak QY. Terima kasih kat komen-komen juga. 1.09 Kak Miss Rose 60. 1.09 475 segram 517 kak. Kak Miss Rose. Boleh kak? Akan nak lock ke? Dah ngam ke saiz? 16 517 kak. 517. Terima kasih follow kak. Terima kasih share, like. Semoga murah rezeki. Gajah kecil. Alhamdulillah lepas kau. Bukan ni jauh. Amai. KLCC 1 gram ada dok. KLCC yang ni 3 layer 2 gram. Ni pun sama 2 gram. Ni stamping. 215 berat yang sama. Saya 14 apa pakai? Tak ada. 14 tak ada. Kalau ni macam ni 2 gram sikit lah. Nanti kalau yang ni buat saya nanti kurang lagi, ringan lagi. Abang Kai, yang ni bang. Boleh bang, yang ni. Yang ni berat dia 2.15. Yang ni 3 layer. KCC 3 layer. Dia tebal lah, walaupun dia 3 layer dia tebal. Ada krum, tak nak krum boleh kuningkan tau. 2.15 Abang Kai, yang ni
Lama. 1020. 1020 Kak. Abang. Inspektor Khai. Betul ke? 1020. Masih follow Cik D Anis. Sikit. Ya, sorry. Saya tengok gelap lah kereta. Allah, kena malu kita. Okay, sorry Kak. Tengok dulu Kak. Cepat komen mana satu Kak. Dia mari kat belakang tu. Cepat Kak, pilih mana Kak? Kak Natasha tu. Tepi sikit dia kata. Tak ada ke baju segera? Tak ada best. Ya Kak best. Tak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koko tu berapa? Koko king ke koko biasa macam ni? Mesti koko king kan? Kak Liza Laila. Kak Natasha tu. Mana Kak? Maaf Kak tadi. Tangan kita besar. 1181. Yang ni kan Kak? Berapa hari ni? 475 Kak? Masih sama lagi harga kita. 475 set upah. Glam Messi. Kenapa tu Kak? T4K. Ada kau back? Komen dah tu tak naik. Oh tak naik kau. Mesin 4K. 4K. Ui mesin berat tau. Kita ada pun bajet Kak. Kak Natasha. Gelap ketiak. Ketiak mana pula Kak? Ketiak mana? Tak tahu Kak ketiak. Ketiak mana? Ada gelap ketiak. Ni ke? Ada bulu tak ada bulu Kak? Ada bulu tak ada bulu. Kak. Allah Kak, maaf Kak. 1181. 5609 Kak. Allah. Kak buat lucu lagi bagi Kak. 5609. Kak. Gila mesin kita ada ni Kak. Anak cacing Kak. Boleh Kak Natasha? Kak Wan Natasha. 2.02 ni. 959. Ambil lah bawah 1K ni lah. Bawah 1K. Terima kasih. Yang share tu. Terima kasih. Berapa tu saya berapa? Saya sekejap panjang. Allah tak ada panjang pula. Saya berapa? Mana pemari lagi? Saya dah ukur sekejap. Bentar Kak Natasha. 15. Berapa? 15. 15 yang cukup. 15 yang cukup Kak Natasha. 15 yang cukup boleh Kak? Boleh ke Kak? 15 yang cukup ni. Kalau sependek boleh tambah ring. Nak ui panjang sikit boleh. Boleh Kak? Allah 15 cm. Saya tangan bekak. Tangan sebelah. Baik. Tangan balik sini Kak. Ayat senang lah. Saya kakak. Oi tahu semua. Cici berat 109. Berapa harga yang ni? Yang ni Kak. Kak Siti Hidayah. Saya 16. Saya boleh kecilkan lagi. 1.09 475 517. Kak Siti Hidayah, kalau berminat macam biasa yang dilakukan oleh semua Anwar Lover, komen LOCK berserta harga RM517. Ya, gelang nombor 1 kanan. Okey, kau cooking kat ya. Kak Ira Fahmi. Kau cooking tak? Baru Kak Siti Hidayah. Oh, gila sana. 1181. Lock timer tak? 5609. 5609. 5609. 1181. Panjang 20 cm Kak. Boleh potong Kak, tak ada masalah. Kak Ira Fahmi nak ke? 5609 Kak. Boleh lah buat pakai raya Kak. Raya haji ni pun nak ni Kak. Nak cantik-cantik juga kan. Waalaikumsalam Kak. Dah tengok apa Kak? Kak Dili Adli 5609 tau. Yang ni Coco King 5609. Review cicing yang lebar tu boleh? Boleh. Yang ni Kak ya.
KLCC 9 layer. Kuku perut ular tak ada. Kuku perut ular ada. Ada kak? Ada bentar je. Kak Ira Fahmi. Ada lagi. Masih tidak terjual lagi. Ada lagi dalam dulang tu. 2.33 kak jadi. RM1,106. 1106. Betul kak yang ni besar ni? Kak Ira Fahmi sejak tau. Amin pergi ambil jap. Nak tengok 2 gram kelang. 2 gram ada PDR. Kalau bobal tulang belut ni 3 gram dah kak. Macam ni 2 gram. Yang ni mesin biji sawi. Kalau nak nanti saya review kan. Kak Ira Fahmi yang ni Kak Ira Fahmi. Iqbal review, welcome. Akak love putih. Akak love putih tu. Tengok 2 gram sekejap lagi saya tunjukkan. Berapa tu dia Iman siap upah ke? Betul, siap upah Kak Farah. 475 Kak Farah. 475 siap upah. Alright, tak apa. Okay Kak Ira Fahmi. Yang ni Kak Ira. 1179. Panjang dia 18.5. Lebar dia 1 cm lah Kak. Grand dia bawah sikit ada ke? Takut besar-besar gitu. Habis Kak tinggal yang ini Kak. Akak pakai panjang berapa? Boleh potong lah sikit. Saiz berapa Kak? Dia 18.5. Pakai 16 ke 17 boleh potong. Nanti berat kurang lagi. Besar-besar sikit Kak. Tak apa. Kak besar sikit. Tak besar mana lah. 11 gram tu kira okey lah Kak. Dia sedang-sedang saja. 5,600 Kak Ira. 5,600. 5,600 Kak Ira Fahmi. Yang ni Kak. Kalau potong nanti berat kurang lagi. Nak tengok cincin. Boleh Kak Syah. Nak tengok cincin apa? Yang fashion ke belah rotan tu. Saiz berapa Kak? Komen sekali Kak. Okay, welcome lah Kak. Kak Ira. Ada loket ke? Loket ada? Miss Labu nak bajet berapa? Nak loket love ke? Nanti kita tengok kan. Loket ada ke? Bajet-bajet yang love-love tu. Ambil je yang bajet-bajet. Oh tadi loket petak ada? Ada Kak. Jangan gajah licin berapa harga je? Gajah licin yang ini. Kalau nak yang bajet pun ada. Ringan sikit pun ada. 6.55 yang ni. Kak Habibah. Kak Miss Labu sekejap tau. Amin pergi ambil sekejap. Kak Asha saya 18. Yang ni boleh. Alhamdulillah. Kak Asha ni saya akak ni 18. Sebenarnya corak batik tu ada saya 19-18 tak? Corak batik ni ada tak 19-18? CDR. 19-18 ada. Corak ni. Okay, sekejap tau. Koko candy baru ada ke? Koko candy tak ada kak? Oh, lama tak masuk koko candy lah. Oh, item rare tu. Oh, koko candy lama tak masuk. 1,020 Kak Asha. 1,020. Okey kak, gajah licin lah 6.55. 3,111 kak. Dah apa-apa dah. 6.55. Berat dia panjang 18 cm, lebar 0.5, harga 3,111 kak. 3,111. Biasalah tak sarapan lagi Sekejap Kak Cik Nana. Ambil sekejap. Kak Habibah ni Kak Habibah punya tadi. Okey petak tadi Oh ada. Sorry. Okey petak ni 2.40. Loket petak yang tanya tadi. Ni belah rotan. Yang ini loket petak tadi. Kerawang petak. Kak yang ni 0.67 dengan 2.40. 2.40 dululah. 2.40 petak Kerawang 1,140 kak. Miss Labu 1140. Tak nak kru boleh kuningkan 1140 kak. Kalau akan nak akak komen LOCK 1140 kak. Yang ini 1140 kak. Yang ini corak batik saya 18 tadi akak.
0.6745 318 akak. Kalau nak komen LOCK 318 akak. 318. Serius lah, beli sabu. Lock berapa tu? LOCK mana satu kak? Dia ke ni jadi? Beli sabu. Petak confirm petak kak Rawang. Kerawang. Alhamdulillah kak. Terima kasih kak. Macam biasa kita buat Admin Putra Okey kak, screen on kak macam biasa kak. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Terima kasih ya kak. Cocok dulu terus wasabi Admin Putra tau. Admin tunggu dekat ni, dekat wasabi kak. Boleh kak bisa bu? Okey. Kasih ya kak. Murah rezeki kak. Okey. Boba tu RM berapa Kak Lina? Okey Kak Lina sekejap Kak Lina boba kalau yang akan nak ringan, paling ringan kita ada 3.08 lah kak. Kak Lina. Panjang 17 cm. 1463. Cincin saya 8 ada tak? 8 yang sawah tu lagi ke? 8 sawah tu ada download dah. Yang ni kak, design sawah ni. Saya 8 ada. Kedai kat mana? Kak Farah. Kau tu tinggi Kak Farah. Yang mana jauh boleh post tau, tak ada masalah. Tambah RM10 je Semenanjung. Sabah Sarawak RM20. Kalau kata dekat kan, badan kau tinggi boleh pick up ataupun kita COD pun boleh. Boleh tambah ring tak? Boleh? Sekejap saya tengok panjang sikit kak. Sama je kalau tambah ring pun nanti tambah berat juga. Tengok yang panjang sikit je. Ada tak? Allah jatuh pula. 17 boleh panjang. Oh 17 boleh panjang kak. Boleh kak tambah ring sikit lah. Kak Lina boleh Kak Lina. Tambah ring sikit. Akak lock dulu harga penuh. Nanti kita timbang selepas tambah ring. Nanti mungkin berat dia naik sikit lah. Buat masa ni harga semasa sebelum tambah ring 1463 Kak Lina. Saya 8. Saya 8. Tu ada satu je ke design? Ada lagi? Ada lagi kak? Ni Ray-Ban? Boleh? Ray-Ban macam ni minat tak? Kak Aina Ray-Ban minimalis 091. Harga bajet-bajet kak. Harga mampu milik saya review ni. Rugi kak tak lock. Saya review ni yang item bajet-bajet sahaja. Yang bajet-bajet. Ray-Ban berapa? Okey kak. Akak nak lock ke? Cepat kak. Mana akak tadi? Tambah ring akak. Kak Lina, boleh Kak Lina 1463. Kak Lina. Harga berapa ini? 475. Tengok yang love tu. Love ni Ni okey sekejap. Padu tu Akak Nisha sekejap tau. 091 Kak Aina 091475 091475 432 kak. PDR ada? Kak Huwaida. Lamalah tak nampak Kak Huwaida. Dah tukar gambar profile ya. 432 432 kak. PDR ada yang sekejap saya tengok. Dia 2 gram lebih ada. Nak 3 gram ada. 3.04. Yang ni satu lagi yang paling ringan lah kalau yang PDR. Kita 3 pieces saja. Kak Huwaidah 15.5 kak. Kalau nak panjang sikit, berat sikit lah 17 cm. Macam ni. Kak Aina. Boleh Kak Aina yang ni 091 432. Betul termasuk upah harga 475. 475 sekejap saya try letak ni 475 siap upah. Saya tak tepi harga. Ni 475 dia siap upah tau. Kak Faz, Abang Faz. Adalah baru datang minggu lepas. Boleh cicing bulu. Wow, nak lock lagi ke? Terima kasih akak support Manua. Moga murah rezeki. Terima kasih yang mana follow-follow tu.
Nak lock lagi ke kak? Harga special ni dalam live saja. Atau akak beli harga Mada berapa tu? Harga live dengan harga walk-in tak sama tau. Harga live special. Lagi murah lah. Untung lock dalam live lah. 432 kak. Kak Aina tadi. Nak ke? Ada 2 design kak. Sarung ni lawa kak. Sarung ni size 8 juga. Nampak besar. 1.48. Yang ni 703 kak. Ni tebal sikit lah. 703 kak. Apa tu? Balas baik lagi tu. Nanti gaji buat lagi deh. InsyaAllah kak. Boleh ada rezeki. Akak dapat harga special. Untuk semualah yang mana tengok live, yang mana lock dengan kita dalam live, memang harga special sangat tau. 475. Betul, serius cakap kak. Yang mana tahu-tahu je. YTJT kak. Morning. Hai kak Putri Bosu. Rasa macam lama dah kak tak komen. Ke saya yang lama cuti. Baru 2 hari cuti. Kak PDR mana tadi kak? 2.91 kak. PDR tadi 1382. Koden je modal lo kuku. Boleh. Dari CCTV kak Yang mana Joy akak cari kak? Yang mana Joyah tu? Kak pergi cari kak. Bawa pergi jumpa saya. Kak tengok muka Joyah. 1380 kak. 1382, 1380 saja. Terima kasih. Cam dah sampai, Cici pun dah sampai. Alhamdulillah. Terima kasih sampai. Pakai lelok tau kak. Kena cemat tau. Kalau bahan tebal tak apa. Ayun je kak. Waalaikumsalam. Kedai kat mana? Kota tinggi kak? Alhamdulillah. Johor. JDT kak. PDR yang paling ringan ada 2 gram lebih lah. Bawah 3 gram kak. Yang boba tulang belut macam ni paling ringan 3.08. 08. Kak Putri dah standby ke nak buat bakar raya tu? Nanti nak beli cambit 1 gram pula. InsyaAllah kak. Nanti kalau masuk nanti kita bagi tahu. Nanti kita review untuk akak. Akak dah follow belum? Dah follow belum? Kalau dah follow, tekan button notification kak. Bila-bila next time kalau kita buat live, kita review tau. Kita bagi tahu kalau dah masuk. 1463 kak. Yang ni 17 cm. Kalau tak cukup panjang boleh tambah extension ring. Boleh tambah ring. Tak ada masalah kak. Kita buat dia kak. Dah lama follow. Alhamdulillah. Terima kasih kak setiap ni. Oi ramai yang ni. Yang setia dengan Mak Anwar. YTJT YTJT. Siapa tahu lah. Yang tahu je tahu. Yang tahu je tahu lah gitu. Yang tahu je tahu. Harga special ke tak live. Paku tak ada minat ke paku? Yang ni 2.44. Barang jadi murah. Memang jadilah. Yelah. Memang jadilah kan. Tanpa memikir banyak kan ya. Berat segram. Miss Maisara berat segram nak apa? Dah hantar tangan ke? Ke cincin ke? Miss Maisara. Sekejap saya scroll balik. Ke saya terlepas komen ni. Tak ada. Akan nak apa kat segram? Kat Miss Maisara nak hantar tangan. Oh segram lebih. Ada tak? Ada. Kat sini tak ada. Kat sini kak. Awal. Tu kata Awal saya. dia. Kata. Yang merama dia. Macam ni minat kak? Ni dia. Panjang 15. Sekejap. Sorry. Panjang berapa ni? 15 cm. Yang ni 1.73. Yang ni pun segram lebih. Yang ni bunga ros Ray-Ban. PDR kosong size 16.5. PDR kosong. Ni padu kat PDR ni. Maksudnya nak PDR sajalah Kak, kalau kak pakai 16.5, ambil 17 kak. Sekejap. Selamat sifat bang. Dia kerja kuat sangat tu. Tu penat tu. Ni 16.5 dia. Tidak kosong.
Semoga cepat sihat bang. Amin amin ya alamin. Semalam pergi kubur Senai. Mak mertua birah meninggal. Tak tahulah. Tapi dah mandi dah, jangan risau. Lepas balik tu mandi dah. 3.04. Kerja keras Mana kerja keras. Melangok 1444. 1144. Okey kak, Kak Miss Maisara tadi berat 1.20. 1.20 173 196. Tak adalah kat 1.20. Kan nak yang mana? Yang ni. Pilih kat 3. Nak ribbon ke, bunga cobra ke, butterfly. Encik saya 21 ada ke? Bajet berapa? Saya 21. Nak harga berapa tu? Nak fashion ke, nak belah ke, til jannah. Saya pakai BDR saya 16.5 kena ambil 17. Oh, okey. 17 kak ambil ni. Tapi dia kasar sikit lah dia punya tu PDR je. Ni 15.5. Akak ambil yang ni Siti Amni. 393475. 1866 kak. 1866. 16.5. Kalau 17 tu okey lah. Sebab nanti nak masuk beat kan. So beat macam dia dah penuh, nanti jadi ketat lah kak. Tak sedap pakai. Gelar rama-rama berapa? Okey baik. Rama-rama 1.92475. 1030 kak. 1032. 1030 saja. Ambil lah kak. Kak Lin Ryan 1030. Nak ke kak? Nak komen kat 1030 kak. Cicit saiz 10 ada tak? Saiz 10. 10 nak bajet dalam anggaran berapa? Yang ni boleh buat saiz. Ni boleh buat saiz. Dia segeran lebih bawah 1000 lah. Yang macam ni. Ni boleh buat saiz juga. Kat saiz berapa kak? Kat Fairuz saiz 10 boleh buat saiz tau. Macam kat LCC boleh buat saiz 11.5, boleh buat 10. Paperclip tu kosong tak? Boleh tengok paperclip. Kosong. Betul kosong yang ni. Ni ada beli love ke? Baru lah kak. Baru. Yang love tu berat berapa? Love tu berat berapa? Kejap. Sekejap saya letak dulu. Yang love. Allah. Ni paperclip kak. 4.78. Panjang 20 cm, lebar 0.6. 2270 kak. 2270. Paperclip ni nampak besar tapi ringan je. Dia kosong dalam. 2270. Cicit paperclip ada tak? Ada yang ni, saya 8. Yang saya 17, 18 tu ada ke? Yang sahur tu. Ada lagi? Dah terjual? Tak ada. Sold out lah kak. Yang sahur sold out. 31 ni saya 8. Kena peluk ular tu. Yang ni 11 gram lebih. Okay. Yang ni tadi love tadi yang tanya tadi 3.74. Design padu. Panjang 18.5. Harga dia 1776. 1776 kak. Yang ni yang tengah 1776. Ada kak? Ada Telegram. Tele ada tele. Akak ni type official Emas Anwar Kota Tinggi. Official Emas Anwar Kota Tinggi. Jangan salah follow tau. Jangan salah join. Takut ni scam nanti kak. Panjang ni kak Yang ni ke? 1179. Panjang 18.5. Boleh potong lagi kak. Boleh potong 1179. 5,600 kak. Kalau kak nak type LOCK kak, harga live murah kak. 475 segram. Kat kedai mahal sikit lah. 479. 5,600.
Kak Vinza Fast. Yang love ni ada loceng tau. Dia ada loceng. Oh, lain slow lah. Panjang 18.5 kak. Macam mana kak? 1179 5,600. Yang ni. Terima kasih follow. Terima kasih share-share-nya. Yang lagi ringan tak ada lah. Kita ada yang sebelah grill bay kalau koko perula ni. Komen-komen kak. 3.74. Yang ni padu ni kak. 1776 1776. Masuk kerja dah kot semua. Dah pukul 8.30 dah ni. 1776 kak. PDR bajet ada 3 je kak. 3 pieces je kak. Loket tak ada. Loket tak ada. Loket apa kak nak? Keikhlasan. Nak loket apa kak? Loket nanti kita ambil ya. Yang bajet-bajet ke. Kalau ada ikut bajet akak. Kalau kita bajet akak dah berapa ribu, berapa ratus. GDR ada 3 saja tinggal. Tiga item saja tinggal. Bajet 1,500. Boleh tak? Okey, bajet 1,500. Okey. Bajet 1,500. Loket. Tak ada 5. 3.15. Sekejap kak, keikhlasan tu. Akak-akak ni tak kerja ke? Yang lain dah kerja dah. Tu turun view tu. Saya rasa lagi kerja. 3.04. Kalau yang padu ni kak yang PDR ni 3.04 panjang 16.5. Yang ni kena bakal longgar sikit tau design ni. Sebab nanti nak masuk bid, masuk charm kan. Nak buat investment orang kata. Dia kena pakai longgar sikit kak. Supaya nanti dah penuh bid kan. Jadi ngam-ngam lah kak pakai. Tak sakit tangan. Nak kalau bid yang besar. Macam ni lah 1444. Okay, kita next tengah loket pula. Allah. 2.33. Kat keikhlasan macam ni boleh? Ini ke macam mana letak ni? Ataupun yang ni. Kat Nabila Razali. Letak bawah lah kak, senang. Kak nampak juga kan. Boleh tak? Yang ni. Nak yang mana kak? 1, 2, 3. Cuba komen kak. Kak keikhlasan tu. 2.49, 3.65, 2.33. Kalau yang ni lawa kak, ini bunga. 2.33, 475. Yang ni RM1,106 kak. RM1,106. Kalau yang ni Nabila 3.65, 1733. 1733. Kalau ni 2.49. 1182. Tadi
Siapa tu? Akak Ali. Boleh bahasa ni? Ayo siap Oh, loh. mah. 1182. Tak sampai 1,500 pun kak. Bawa lagi tu ah. Mana Adila? Lain okey. Okey. Cuba respon kak ke nak next ke macam mana? Tak ada item yang minat kak. Saya tunggu akak ni. Allah. Kak, komen-komen kak. Tengok apa lagi kak. Sekejap share sekejap. Lagu baru pula. Dia otak dia. Saya canggih kan? Aduh. Tak boleh kak, okay. Sekejap, nanti sambung balik kak. Bye. Assalamualaikum.